Kita hidup zaman lah ni banyak orang hasad dengki. Akan ada banyak manusia yang melihat kita dengan pandangan mata dengki. Ainul hasid. Ya, wow, ain ni dahsyat gila. Tak payah jampi. Tak payah pergi jumpa bomoh. Tak payah pergi jumpa bomoh siam. Tak payah buat apa, tanam-tanam apa pun. Cukup dengan tengok dengan ekor mata aja, tapi dia dengki dekat kita, kita boleh terkena seperti terkena sihir. Wow, kalau cerita pasal ain, Nabi kata apa? Fa innal aina haqqun. Ain itu memang sebenar. Takutlah dengan ain. Tak payah jampi, hanya just tengok aja lagu tu. Dan hari ni manusia yang melihat kita, adakah manusia melihat kita dengan suka dengan kita? Lebih banyak manusia yang dengki melihat lebih-lebih lagi apabila kita mendapatkan nikmat. Sebab tu bila mai raya-raya ni saya tengok orang duk bubuh pamerkan, kalau tak raya tak apa, bila raya dia bubuh muka bini dia bubuh muka anak-anak depa, make up. Tak tahulah apa tujuan yang mereka nak dedahkan pada orang ramai. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari raya. Kalau hang seorang lelaki tu pun cukup dah kan. Ataupun ucap ya dengan suara tanpa tanpa gambar ke apa kan. Tapi dia nak bubuh juga. Pastikan jangan ada orang ain kita. Kerana ain ni mak susah nak diubati.